Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam semua kitab hadis, dalam kitabul jihad, semua ialah hadis-hadis dalil keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab tersebut juga ada menyebut bahawa Nabi SAW keluar bersama dengan isterinya, para sahabat keluar dengan isterinya, Ummu Haram radhiyallahu anha keluar bersama suaminya, dan kubur dia di Cyprus. Masa Uhud juga Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha keluar bersama Nabi dalam satu perjalanan, dan Bani Mustaliq, Aisyah radhiyallahu anha keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi Aisyah, Hafsah keluar sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benda tu biasa. Kemudian mengenai 3 hari, 40 hari dan 4 bulan tu, itu adalah urusan pentadbiran. Ada dalam amal-amal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut tentang 3 kali, 40 kali. Maksudnya dalam amal-amal. Kemudian begitu juga dalam pembentukan manusia, 40 hari daripada air mani, 40 hari darah, 40 hari jadi segumpal daging, kan. Kemudian lepas 4 bulan roh ditiup. Jadi kemudian ada juga hadis mengenai zaman Umar radhiyallahu anhu, ada jemaah yang balik sebelum sempurna 40 hari, dan beliau hantar balik mereka untuk sempurnakan 40 hari. Kemudian yang lain, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dah bukan kata 40 hari, Allah dah beli, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah dah beli diri dan harta orang-orang mukmin dengan syurga. Untuk apa? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, supaya mereka berjuang di jalan Allah, sama ada mereka membunuh musuh mendapat kemenangan atau mereka dibunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 hari 4 bulan 3 hari ni ialah kalau segi pentadbirannya supaya mudah diurus. Satu orang dia tahu berapa hari dia nak pergi, berapa hari dia nak balik, apa banyak mana persiapan kena bawa, berapa banyak duit kena bawa, berapa banyak duit kena tinggal kat rumah. Jadi supaya benda tu dapat diatur, urusan pentadbiran sebagaimana sekolah agama, kan. Sekolah agama mengaji, kita mengaji sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, universiti 4 tahun. Universiti Madinah bahagian agama pun 4 tahun juga. Jadi kalau kita nak tanya mana hadis, sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, universiti 4 tahun, katanya hadis, insya-Allah sampai mati cari tak jumpa. Cuma ni pengurusan pentadbiran supaya setiap pelajar tu bila dia masuk madrasah, masuk sekolah, masuk universiti, dia tahu dia kena spend 4 tahun untuk selesai degree dia. Tambah lagi nak buat master, tambah lagi nak buat doctorate, PhD, tambah lagi. Itu semua urusan pentadbiran. Jadi ada benda-benda yang berkaitan dengan pentadbiran, ada yang perlu nas yang sarih. Jadi benda tu kita kena faham lah.